Kamu janji, jangan lupa bayar sama lagi. Kadang tu syok jugalah tengok papan kamu ni sembang. Kalau I tak ada benda nak buat, I layanlah juga live dia tu. Yelah banyak drama, tapi tak faham macam mana ada juga yang percaya. Macam-macam lah yang dipetik baru-baru ni pasal Saloma KL. I tak faham betapa besarnya kabel dia sebab dia berani tuduh macam-macam. Kata buat benda tak elok lah, ada aktiviti meragukan lah. I pun terkejut bila dengar. Tapi itulah, sabang banyak-banyak boleh bayar ke? Macam mana dapat duit Saloma KL tu adalah satu entiti bisnes. You kacau dia, burukkan nama dia, reputasi dia, memang korang akan mendapat lah. Sejak semalam, Saloma KL dah keluarkan kenyataan media rasmi yang bertarikh 10 Disember 2025. Apa yang pihak Saloma tegaskan, semua tuduhan dalam live tu adalah bermotif jahat dan palsu. It's not business tepi jalan, this is a proper establishment. Ini adalah operasi secara sah dan legal. And the best part is Saloma KL tak duduk diam, lawyer on the way. Rendah pun hire law untuk ambil tindakan undang-undang. Maksudnya, siapa yang menyebarkan fitnah, kau siaplah turun naik mahkamah. Get ready and good luck. Korang kena faham fitnah ni macam api. Nak membiak tu bukan main senang, nak padamkan tu bukan main susah sebab reputasi orang akan tercalak. Dan dalam kes ni, Saloma KL adalah satu bisnes Bumiputera yang tengah menaik dengan vibe yang cantik, tempat suasana yang menarik. Kau kacau, kau fitnah. Kalaulah korang tahu betapa susahnya nak bina satu bisnes tu dan betapa senangnya nak merobohkan bisnes tu, then kau akan fahamlah kenapa orang kata fitnah tu asyaddu minal qatl. Yang bermakna fitnah itu lebih berat daripada membunuh. So korang kalau tak pasti, korang jangan share. Review-review macam ni, kalau jatuh fitnah, gulak kat akhirat nanti.